Anda ingin kukuhkan keuangan, langkah paling asas dan paling penting ialah bina 3 tabung utama. Yang pertama, tabung kecemasan. Tabung ini adalah untuk waktu yang tidak dijangka seperti hilang pekerjaan, kereta rosak atau bayar bil hospital. Sasaran minimum, simpan 3 bulan pendapatan. Letak dalam akaun yang mudah akses tetapi jangan sentuh kecuali bila benar-benar perlu. Tabung kedua, tabung perbelanjaan besar. Ini adalah tabung untuk tujuan khusus seperti deposit rumah, beli kereta, menunaikan umrah atau haji atau kenduri kahwin. Bezanya dengan tabung kecemasan, tabung ini ada matlamat dan tempoh masa yang jelas. Ia boleh disimpan dalam portfolio yang memberikan pulangan yang sederhana. Dan tabung ketiga, tabung simpanan jangka panjang. Ini adalah untuk masa depan termasuk persaraan. Simpanan dalam tabung ini sepatutnya dilaburkan, bukan dibiarkan beku. Contohnya, saham patut syariah, emas fizikal, hartanah ataupun unit amanah. Mengapa perlu ada 3 tabung berasingan? Kerana setiap satu ada fungsi dan strategi berbeza. Jika anda campur semuanya dalam satu akaun, anda mudah terambil duit yang sepatutnya tidak disentuh. Emas fizikal seperti ini adalah tabung yang sangat sesuai untuk ketiga-tiga tabung tersebut. Mulakan sikit-sikit, yang penting anda konsisten menyimpan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.